Okey, kita harap program rintis kita yang pertama ni membuahkan hasil di mana sebahagian daripada pelatih plus ni yang berminat boleh memasuki perkhidmatan TLDM dengan jayanya supaya kita memastikan keupayaan teknisyen kita berterusan untuk mendukung pertahanan negara. Wow, kita welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton setia Sembang Santai Polisisi, podcast kita untuk episod yang keberapa pun kita dah tak pasti sebab memang banyak rakaman ataupun siaran yang kita telah siarkan melalui platform YouTube Polisisi Official. Pada anda yang belum follow, subscribe, jom subscribe sekarang YouTube kita di Polisisi Official. Baiklah, saya Syamil merupakan host anda untuk podcast Sembang Santai pada kali ini dan saya memang sangat excited dan kagum sebenarnya kita ada bawakan kepada anda dua orang figura yang orang kata lebih arif tentang orang kata dunia TLDM ini. Tapi kita nak kenalkan dulu. Yang pertamanya kita bawakan ke set sekarang ini Laksamana Muda Datuk Insinyur Teknologis Haji Muhammad Syaiful Adli Chung bin Abdullah, merupakan Ketua Jurutera Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Selamat datang Datuk. Terima kasih Syamil. Okey, sama-sama. Baik, dan sebelah Datuk juga adalah daripada Komander Teknologis Asmira bin Asyari, merupakan PSS TLDM atau dan juga merupakan pensyarah Jabatan Kejuruteraan PSA. Selamat datang Tuan Asmira. Terima kasih Syamil. Okey, baik. Sebenarnya saya sangat nervous Datuk juga Tuan Asmira pada pagi ni, pada hari ni lah kan. Sebab kita bersama-sama dengan panel yang saya rasa cukup hebat lah dalam dunia TLDM tu sendiri kan. Saya rasa macam bila kita dengar beruniform dia rasa macam nak nyanyi lagu negara aku lah Datuk. Mula-mula kan. Baru kita mulakan dengan temu bual kita kan. Baik. Kita nak mulakan dengan Tuan Asmira dulu kan. Kita hari ini sebelum kita lupa, kita sedikit perkongsian iaitu berkaitan dengan Naval Tech at PSA. Apa itu sebenarnya Naval Tech kan? Kita nak orang kata tak kenal maka tak cinta. So kita bersama dengan Tuan Asmira, mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana tercetusnya pengenalan kepada program Naval Tech ini. Silakan Tuan. Okay, terima kasih Syamil. So berkaitan dengan program Naval Tech ni adalah satu orang kata program inisiatif kerjasama antara JPPKK bersama dengan TLDM untuk melahirkan kepakaran teknikal. Di mana dalam program ini dia akan membekalkan sebagai platform sebagai modal insan teknikal yang mana kita akan memberi pendedahan selain daripada mempelajari dalam bidang-bidang kejuruteraan yang terpilih dan akan dibekalkan juga dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan TLDM itu sendiri. Ini adalah kali pertama Tuan Asmira? Okey, untuk makluman kita telah menandatandangi nota kerjasama ni di 5 pada tahun lepas. Okey. Jadi program ni merupakan program yang pertama lah untuk ke arah membekalkan modal insan ni. Baik, terima kasih Tuan Asmira. Kita nak terus pada Datuk lah selaku wakil pada TLDM tu sendiri kan. Okey Datuk, bagaimana Datuk melihat program ataupun inisiatif terbaru ini dan sebenarnya siapa yang layak mohon Datuk? Silakan. Program ni kita jalin dengan PSA Shah Alam untuk mereka yang pelajar-pelajar PSA yang layak untuk menyertai skim. Apabila tamat pengajian kelak, mereka boleh dipilih, diberi keutamaan dan diserap sebagai technician berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia dengan program khusus yang kita namakan Diploma Tugas Khusus dan diberikan kelayakan gaji mengikut kelayakan diploma. Wow, okey. Program yang perintis yang pertama kita buat dengan
Politeknik Politeknik. Shah Alam. Shah Alam. Maksudnya Datuk, bila Datuk kata sebagai perintis tu kan, mungkin selepas ni akan adalah perancangan lagi lah Datuk kan untuk diperluaskan, insyaAllah. InsyaAllah kita akan perluaskan lagi program ni dengan politeknik lain dalam untuk bidang-bidang yang kita perlukan. Kerana berdasarkan program yang kita laksanakan sejak tahun 2019, mereka-mereka rakyat Malaysia yang layak, kita akan temu duga, tapi untuk serap dalam perkhidmatan agak mencabar. Sukar untuk mendapat bilangan dan mereka yang benar-benar layak dan berminat. So kita teroka dengan Politeknik Shah Alam melalui program khusus Naval Tech ni supaya mereka yang berminat, yang lulus, yang layak tu boleh dipilih dan diserap dalam perkhidmatan lebih cepat. That's inisiatif yang kita buat, akan diperluaskan lagi lah insyaAllah. Wow, sangat menarik Datuk. Orang kata apa, bila dapat peluang seorang belajar tu, ada pula peluang kejaya tu kan. Kejaya. Dah nampak dah Datuk kan. Jadi tinggal nak tak nak je sebenarnya kan direbut oleh pelajar-pelajar ketika ini kan. Sebenarnya Datuk, apa sebenarnya hasrat TLDM Datuk untuk adakan inisiatif seperti ini? Objektif TLDM tu sendirilah. Objektif ni supaya kita dapat tenaga sumber manusia yang berkaliber, yang kompeten untuk mengendalikan aset-aset kita yang semakin lama semakin canggih untuk senggaraan untuk dioperasikan. So peluang adalah luas untuk pelajar-pelajar technician ni apabila berkhidmat kemudian untuk mempelajari dengan lebih mendalam tahap-tahap senggaraan, tahap kompetensi yang diperlukan selain selepas bersara dengan kelayakan yang mereka dapat. Peluang second career juga adalah luas dan terbuka lah untuk mereka di industri biasanya. Di industri. Maksud Datuk selepas bersara pun selepas bersara masih lagi boleh. Kerana apabila masuk dalam angkatan tentera, perkhidmatan lebih kurang dalam 21 ke 26 tahun. Okey. Selepas tu umur dalam 40 lebih mesti boleh contribute pada negara. Masih lagi fit lah Datuk orang kata kan. Masih lagi layak untuk bekerja lah. Betul. Baik, Datuk, saya ada baca, saya ada tengok juga poster promosi Datuk kan sebelum ni kan. Katanya untuk lelaki je Datuk. Tapi ada juga netizen ni yang komen kat social media kita, alamak, betul ke untuk lelaki je? Untuk wanita macam mana? Datuk, saya nak komen. Buat masa ni, kebanyakan technician kita buat masa ni adalah lelaki. Betul. Kerana nature kerja tu di kapal. Kapal kecil, kapal yang sederhana dan kapal besar. Kapal besar kita ada at the moment lebih kurang 6 yang boleh menjawat anggota wanita lah, tapi tak ramai. So kita akan buka kemudian buat masa ni untuk lelaki dulu lah. Kita as a start. Okey, itu Datuk punya apa kata jaminan Datuk InsyaAllah lah mungkin perancangan akan datang kan, sebab ini kalau tuan-puan kena sedia maklum adik-adik dekat luar sana, sebabnya ini adalah merupakan kali pertama kan dilaksanakan. So pastinya inisiatif ini akan ditambahi lah dari semasa ke semasa mengikut kepada keperluan dan juga kehendak mereka lah di luar sana kan. Jadi baik, kita terima kasih pada jawapan Datuk tadi tu, malam balas. Kita memang sangat maksudnya ini pada pandangan saya lah kan. TLDM mungkin dia berpendapat Politeknik mampulah untuk melahirkan graduan-graduan yang kompeten kan dalam mengemudi sistem-sistem teknologi yang ada di TLDM itu sendiri Datuk. Even di industri juga. Di industri juga. Okey, baik. Okey, tadi Datuk dah ceritakan sedikit lah hasrat daripada pihak TLDM sendiri kan. Daripada Politeknik sendirilah Tuan Ashmira kan. Bagaimana dengan tempoh pengajian tu Tuan Ashmira? Adakah kena habiskan diploma dulu baru orang kata baru belajar tentang Naval Tech ni? Macam mana Tuan Ashmira? Okey, macam ni saya terangkan berkaitan dengan dia punya tempoh. So untuk program Naval Tech ni sebenarnya penjenamaan untuk Naval Tech lah. Sebelum daripada ni DTK TLDM lah. Okey. Benda sama. Okey, jadi apa yang kita jangkakan untuk program Naval Tech ni, dia punya tempoh sama seperti pelajar sepenuh masa untuk diploma kejuruteraan yang lain-lain lah, 3 tahun. Okey. Di mana dalam 3 tahun tu termasuk dengan latihan industri
6 bulan. Okay. Tapi kalau ikut program ni, kita akan letakkan yang mana melalui program Nevertech ni, semasa latihan industri, kita akan letakkan di aset-aset TLDM. Wow. Okay, semacam kalau ikut OJT lebih kurang Datuk macam tu maknanya dia akan pergi ke aset-aset TLDM. Dan semasa dia mendaftar untuk program diploma kejuruteraan mekanikal, contoh sebagai contoh, ataupun diploma kejuruteraan yang terpilih tadilah. Okey, pelajar-pelajar ni perlu melalui satu badan beruniform yang dinamakan PLAS TLDM tu. Jadi sepanjang pengajian dia selama di Politeknik, maknanya pelajar ni belajar dalam kejuruteraan dan juga secara tak langsung dia terlibat juga dengan core curriculum yang PLAS TLDM tu. Wow. Jadi kalau nak katakan pendedahan semasa core curriculum tu, kita akan beri pendedahan lah berkaitan dengan disiplin, kenderaan, yang mana-mana yang berkaitan dengan rutin-rutin ataupun budaya TLDM tu lah. Kalau yang lebih detail nanti kan bila dah habis betul-betul lah. Habis betul. Tapi kita dah beri satu penerapan lah supaya pelajar tu dah terbiasa dengan apa yang TLDM kita buat lah, rutin TLDM tu sendiri. Okey, baik. Terima kasih Tuan Smira. Tapi kita nak tahu juga 4 program tadi Tuan Smira. Oh, 4 Okey, kalau ikut daripada program Nevertech ni, di PSA, program yang terpilih adalah diploma kejuruteraan mekanikal, diploma kejuruteraan pemukusan perindustrian, okey, diploma kejuruteraan elektronik kawalan, dan diploma kejuruteraan elektronik komunikasi. Komunikasi ada 4 kat situ. Jadi ada 4 itulah. Jadi bukan kata orang cakap benda ni bukan kata spesifik untuk program ni saja. Maknanya kalau pelajar lain ada juga yang ambil diploma kejuruteraan tapi dia tidak melalui program Nevertech tu. Ada jugalah, faham lah. Mana ada 2 lah. Ada 2 benda-benda. Jadi dia. tapi orang kata dari segi situasi, dari segi environment dia sama dengan pelajar sepenuh masa. Cuma dia ni kalau katakanlah Politeknik tu ada cuti contohlah katakanlah cuti sebulan, mungkin kita akan ambil 2 minggu untuk pendedahan kepada latihan-latihan untuk dalam program Nevertech tu sendiri. Kita manfaatkan cuti lah. Ya, manfaatkan. Tapi tak semua ambil lah kan. Kalau boleh dengar semua kan, jadi ini pula kan. Kita akan bagi juga masa untuk bersama keluarga. Kita akan ambil sebahagiannya lah untuk penerapan. Kita tak mengganggu tajuk akademik lah. Maksudnya dari segi struktur akademik sama dengan pelajar diploma kejuruteraan sebelum masa yang biasa. Yelah, saya kira pun pendedahan awal tu perlulah kan. Betul. Supaya tak berlaku kejutan budaya dan sebagainya kan. Yeah. Bila berada di dunia TLDM tu sendiri. Bagaimana dengan praktikal dia, latihan industri dia Tuan? Dan juga sebenarnya apa modul utama yang dipelajari dalam Nevertech ni? Okey, kalau ikut dari segi latihan industri sebenarnya benda tu kita tengok kalau dalam Nevertech ni bergantung kepada pihak TLDM atau kekosongan jugalah. Okey, dia nak letak kat mana tu atas pihak pengurusan TLDM lah. Okey, kita tak boleh kata benda ni ada kat mana-mana kita ni, cuma dia akan letak atas kekosongan apa yang ada. Okey, berdasarkan daripada kesesuaian dengan dia punya diploma kejuruteraan tadilah dia ambil Jadi saya dipahamkan untuk sepanjang dia punya latihan industri akan diberikan allowance. Okay, dia akan diberikan allowance sepanjang tu. Kalau katakanlah kita 6 bulan latihan industri, maknanya 6 bulan tu akan diberikan allowance lah. Mengikut kelas master lah. So sangat itu antara tarikan lah kan yang boleh pelajar ni dapat kan. Betul. Walaupun intern praktikal kan latihan industri, tapi macam bekerja lah kan. Betul. Bertugas, berkhidmat. Betul. Tapi kena diingatkan juga masa dia mendaftar sebagai unit beruniform tu pun akan diberikan allowance juga mengikut kadar jam lah. Ikut kadar jam dibayar lah. Saya ingat, saya pun tak berapa ingat mungkin yang sekarang ni rasanya dalam 1 jam lebih kurang dalam RM8 saya. Lebih kurangnya untuk sekarang lah. Yang tu kita yang tu akan dibayar oleh TLDM ke? TLDM betul. Okey, baik. Tadi Tuan Smira dah sebut 4 bidang tu kan. Maksudnya mereka adik-adik dekat luar sana tu yang ialah untuk makluman Datuk dan juga Tuan Smira, permohonan di UP online sedang dibukalah sekarang kan. Okay. So maksudnya mereka boleh memohon kan
Dan insyaAllah semasa kita siarkan podcast ini juga, waktu itu tempoh permohonan tu pun sedang dibuka kan. Jadi mereka macam lebih dapat kesedaran tu tinggi lah kan. Maksudnya dia dah faham dah sebenarnya kan. Bidang apa nak pergi dan sebagainya lah. Dan perlu diingatkan 4 bidang tersebut saja kan yang boleh. Ya, di Politeknik Shah Alam di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kalau dia minta diploma kejuruteraan mekanikal di politeknik lain, tak adalah skim ni sebab kita bukan apa, kita nak fokus dulu satu tempat. Kita tak boleh buat banyak. Kita fokus satu tempat sebagai nanti kita akan mungkin dia akan ditingkatkan berkembang. Faham. Dan yelah, janganlah pula ingat pilih je lah bidang mana-mana so nanti masuk PSA boleh minta double tag. Apa bukan kan? Maksudnya 4 bidang tu saja, 4 program tu, betul. yang ditawarkan saja. Okey. Baik, kita nak boleh pada Datuk kan. Okay, bila kita masuk TLDM ni kita sedia maklum fizikal dan sebagainya kan. Bagaimana dengan pilih latihan fizikal tu Datuk? Adakah hari pertama pun orang dah balik? Tak. Dia untuk masuk perkhidmatan TLDM dia ada syarat kesihatan. Kesihatan. Atau kesihatan. Kemudian lulus ujian fizikal, asas fizikal. Apabila lulus dan dia masuk dalam perkhidmatan, belajar dulu sebab pengajian, dia boleh masuk dalam perkhidmatan TDM. Fizikal sebagai kelayakan asas yang tadi itu, dah cukup syarat untuk dia. Latihan fizikal yang ditekankan bukan yang level komando lah. Itu yang nak tahu tu Datuk. Jadi boleh berlari, contohnya lah. Boleh rintangan, sihat lah tubuh badan. Okey, baik. Yelah, kita pun bila sebelum masuk ke IPT ni, dah melalui pemeriksaan kesihatan. Adakah rekod itu yang digunakan juga? Sebahagian rekod itu akan digunakan juga. Kemudian doktor daripada perkhidmatan angkatan tentu akan melaksanakan pemeriksaan yang lain lah, untuk skim plus. Kerana apabila mereka yang lulus nanti plus tu, dia dah tak ada screening lagi dah. Dia tu dah boleh diserap atau dimasukkan dalam perkhidmatan TLDM. Jadi pemeriksaan tu akan lebih perlu memenuhi keperluan ATM lah. Dari segi medical lah. Dari segi medical adalah kan keperluan More yang detail. diperlukan oleh TLDM lah kan. Okey, baik. Okey, Tuan Asmira, kita nak tahu juga bagaimana penilaian akademik itu dijalankan. Okey, seperti yang saya kata tadi lah, penilaian akademik ni dia tidak mengganggu struktur silibus yang sedia ada. Maknanya sama juga dengan penilaian akademik, sama dengan pelajar sepenuh masa lah. Okay? Dia tak ada isu berkaitan dengan ni. Dan bergantung pada standard jawatankuasa lembaga peperiksaan politeknik ni lah. Okay? Jadi benda-benda ni orang kata kalau cakap adakah perbezaan antara program Nabatek dengan diploma kejuruteraan mekanikal yang biasa. So kalau ditanya dengan saya memang tak ada apa-apa perubahan ni lah, perbezaan sama je dengan macam pelajar sepenuh masa. Dan maknanya kalau pelajar yang terpilih dalam Nabatek pun dia boleh mengikuti kelas aliran biasa untuk aliran yang terpilih 4 tadi lah, yang 4 tadi dia. Cuma kita cakap tadi lah, bila diperlukan maksudnya dia kena pergilah latihan yang lain tu. Maknanya kalau lain tu maknanya dah boleh balik. Jadi dia tu belum lagi lah kan. Tengok. Tapi kita tak adalah kata setiap orang kata cuti tu kita ambil. Kita tengok atas perancangan kita punya latihan jugalah, rala jugalah. Itu yang kita masukkan. Itu prihatin lah kan. Ya. Kita pun prihatin lah kan. Dia memang kena orang kata, yalah, nak memberi penerapan tu maknanya kena berperingkat jugalah. Dan saya rasa sebenarnya mereka yang mengikuti daripada awal pun sepatutnya dah set minda lah kan. Ya. Kena sentiasa bersedia dan sebagainya kan. Tak bolehlah macam kita orang kata pandang ringan kan. Kena serius lah orang kata kan. Betul. Ikuti program. Sebab ini saya rasa peluang keemasan yang saya rasa tak dapat di mana-mana lah. Yang ni antara orang kata specialty kan. Klinikan yang ada dekat Politeknik PSA. Khususnya kepada 4 bidang ni. Baik, Datuk. Tadi Datuk dah cerita sikit lah kan peluang pekerjaan sama ada sebelum bersara ataupun setelah bersara pun boleh berkhidmat kan. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan lagi tak peluang kerjaya selepas tamat pengajian tu Datuk? Okey, selepas tamat pengajian mereka akan, kalau dia berminat, kita akan ambil. Dia akan punya latihan asas dulu. Selepas tu akan dijawatkan mandiri khusus dalam 6 bulan
untuk familiarize dengan sistem dan peralatan yang kita ada. Kemudian akan dijawabkan di unit-unit TLDM. Contohnya di kapal, di pengkalan dan di workshop. Dan dia akan berpusing lah dalam karier dia. Dan pada masa tertentu kita akan hantar untuk kursus kepakaran. Ada kursus kepakaran. Sama ada dengan OEM, pembuat peralatan, ataupun kursus kepakaran yang tertentu yang kita anjurkan di dalam TLDM melalui kontrak supaya tahap kemahiran mereka akan bertambah. Supaya menjadi subject matter expert. SME. SME. Datuk. Okey, Datuk. Okey, sebenarnya saya takut nak tanya soalan ni. Tapi dah ada kan. Datuk, kalau graduan tu dia macam nak bertugas pula selain daripada TLDM, Datuk. Bertukar pula, Datuk. Ada dalam kontrak ke, Datuk? Tak boleh. Masa bila dia masuk program Naval Tech ni dengan Joint Plus, kalau dia ikut program dan dia tak nak berkhidmat dalam TLDM, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu pilihan masing-masing. Tetapi kita akan bagi keutamaan pada dia jika dia berminat untuk disub dalam TLDM. Maksudnya, Datuk, dia ada tempoh dia ke? Maksudnya, okay, tak apalah, boleh fikir dulu. Ke macam mana, Datuk? Ke satu peluang tu sekali je datang? Selepas saja tamat pengajian, dia berminat, dia boleh join. Selepas tu kalau dia fikir dia nak datang, boleh, tapi ada had umur. Betul. Untuk masuk perkhidmatan ATM ni ada had umur dia. Okay. Tak boleh terlebih daripada had umur tersebut lah. Berapa tu, Datuk? Kalau Datuk boleh kongsikan. Kalau saya tak silap lah, 26 saya ingat. 25 macam tu. Masa memohon tu. Masa mohon. Yelah, kita masuk pun dah berapa umur kan? Betul. Yang tu dalam syarat tu kita cakap 21, kita dah estimate 3 tahun dia belajar. Okey, 21, 22, 23, 24. Ngam-ngam lah. Ngam-ngam kan? Jangan harap-harap, jangan repeat lah. Kalau repeat tu dia kena struggle balik lah. Itu lah. Kita letakkan tu. Itu syarat perkhidmatan. Perkhidmatan yang kita tak boleh pindah. Sebab mungkin ada sebab dia dari segi fizikal dan tempoh perkhidmatan. So dia ambil 25, 26 macam tu lah. Bila dah menjangkau umur ke 30, mesti dah macam dah. Susah sikit kan. Malas pula dah kan. Macam saya lah, Datuk. Awal-awal 30 kan. Okey, muda kita. Okey, baik. Datuk, tadi Datuk dah bagi green light lah. Kalau tak, maksudnya bukanlah tak berminat, maksudnya tiba-tiba yelah, perancangan Tuhan kan, Allah kan, kita tak tahu mana kan. Jadi TLDM taklah begitu mengetatkan kan. Dah masuk awal, akhir mesti dekat TLDM kan. So bukanlah macam tu. Jadi Datuk, bila dah berada di dalam TLDM, macam mana peluang sambung belajar, Datuk? Boleh ke, Datuk? Boleh. Kita benarkan sama ada separuh masa. Tapi kalau ramai yang berminat, kita kena sepenuh masa. Kena full time lah. Bukan separuh masa. Ini bergantung pada keperluan dari masa ke semasa. Tapi peluang tu kita buka. Kerana ini adalah galakan untuk meningkatkan kelaikan akademik masing-masing. Sama di satu-satu awam lain lah, Datuk. Ada apa ni, orang kata cuti belajar dan sebagainya, ada lah di TLDM, Datuk kan. Baik. Okey, kita nak cerita tentang pangkat, Datuk. Bila dah masuk dalam TLDM tu, Datuk kan, pangkat apa sebenarnya yang akan kalau dianugerahkan? Yang ramai yang nak tahu kan. Pertama, apabila dia masuk mengikut skim ni, seperti yang saya maklumkan tadi, gaji dia akan gunakan diploma tugas khusus. Itu diplomanya kelaikan. Dia tak sama dengan askar yang anggota masuk TLDM yang lain. Selepas tu dia akan menjadi latihan. Selepas latihan dalam tempoh, dapat dia berjawabkan di unit, dalam tempoh lebih kurang lah 5 tahun. Tertakluk pada kekosongan, mereka akan memakai, dinaikkan ke pangkat petty officer atau dalam tentera darat equivalent to sergeant. Dia cepat lah. Dia 5 tahun. Minimum 5 tahun. Minimum 5 tahun. Dan berikut program ni tertakluk pada kekosongan. Tapi cepat sikit. Skim ni lebih kurang dulu dalam tentera laut kita ada panggil skim apprentice. Sekarang skim tu tidak ada lagi. Kita ada tukar kepada diploma tugas khusus ni lah. Okey, baik. Itu dari segi peluang kenaikan pangkat lah je, Datuk. Maksudnya samalah 5 tahun tu ada. 5 tahun ada momen
ditetapkan minimum. Boleh. Maksudnya nak Itu jadi saja. macam Datuk pun boleh, Datuk? Ah, Adakah Datuk peluang Untuk tu? jadi macam ketua jurutera boleh, dia kena pergi sambung pengajian. Apabila sambung pengajian, mengambil sarjana muda. Sarjana muda, kejuruteraan. Kemudian dia kena tukar skim lah. Untuk jadi skim pegawai graduan pula. Ataupun skim pegawai. Pegawai lah Itu skim lain. Skim lain Maksudnya Kena ambil first degree dulu atau ijazah sarjana muda. sarjana muda. Sebab itu adalah kelayakan yang dibuat masa ni, yang ditetapkan oleh Perkhidmatan Awam sekarang. Betul-betul. Untuk Mesti kita follow lah Datuk di Ya. TLDM. Okey, menarik. Dan kita nak, tapi soalan ni saya tak tahulah. Tapi Tuan Asmira dah jawab tadi kan. Program ini setakat ni tidak ditawarkan lah kan di politeknik lain kan. Yang ada khusus di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Datuk, jangan penat dulu Datuk. Okay. Ada soalan seterusnya lagi. Okay. Daripada kita nak tahu Datuk, syarat tambahan yang diperlukan untuk memilih skim laluan program Datuk. Adakah daripada TLDM sendiri? Syarat tambahan tak ada. Kan, janji minat, memenuhi kelayakan kesihatan, khusus 4 tadi ya yang ditawarkan dengan PSA. Yang lain-lain tidak ada syarat tambahan yang diperlukan. Tidak ada lah ya. Tidak ada. Baik. Terima kasih Datuk. Okey, Tuan Asmira, kita nak beralih semula ke orang kata kita punya field lah kan. Iaitu permohonan kemasukan ke politeknik ni lah kan. Jadi Tuan Asmira, kalau mereka yang memohon bidang ni kan, 4 program pengajian ni, dan kemudiannya tidak pula berjaya ditawarkan permohonan, adakah maksudnya memang takkan dapat langsung ke macam mana? Okey, yang ni pun ramai juga ditanya semasa saya buat Jom Masuk You yang mana pengunjung-pengunjung tu. Saya pun terlibat dengan Jom Masuk You dah. Ya, Ni kita kan nampak dah tu. ke mana rehat kejap ni. Okey, masa Ramadan ni. Perkara ni kalau kita lihat balik ada yang tanya kalau misalnya dia mohon melalui UPU program Nabatek, okey. Jadi dia dapat tawaran. Okay, bila dapat tawaran tu memang pergi ke PSA lah. PSA, okey. Jadi dia pergi sana, kita akan buat ujian saringan seperti yang Datuk kata tadi. Tu yang macam tahap kesihatan, okey, macam uji cergas apa. Itu semua dibuat di PSA. Buat di PSA. Okay. Jadi sekiranya benda tu gagal, maknanya pelajar ni bukan terus gagal dia mohon tu. Maknanya dia ditawarkan juga dengan dalam diploma apa yang dia pohon tu lah. Bukannya kata, tapi dia tak boleh mengikuti yang program Nabatek ni lah. Plus ni Kecewa lah sikit. Tuan Asmira. Apa dia? Kecewa lah sikit. Kecewa, tapi diploma dia setaraf dengan diploma sepenuh masa yang lain, tak ada isu kita tu. Maknanya cuma dia tak melalui orang kata dia punya aturan dia tu tak ni macam sekarang ni bila dia mohon, maknanya TLDM dah aturkan dia punya career. Maknanya habis macam ni macam mana buat kan peringkat-peringkat tu kan. Yang kalau macam tu dia habis politeknik dia kena mohon lah mana-mana. Itu yang kata program Nabatek ni memang kata macam package lah tu macam package lah senang. Maknanya bila dia masuk program ni, bila dia mohon dia, maknanya dia dah tahu dah ke mana dia pergi. Ke mana dia pergi. Jadi saya nak sentuh tadi pasal contoh macam tadi cakap tak berminat pula last minute. Saya rasa satu kerugian jugalah. Betul. Kerugian lah sebab dia dah melalui jalan tu. Lepas tu kita punya objektif kita pun memang nak ke arah career untuk kejaya dalam TLDM tu sendiri. Itu bila kalau kita tengok dekat brochure tu, mulakan langkah pertama dalam kejaya TLDM. Ada kat situ mulakan langkah pertama. Jadi dia dah tahu dia mohon tu memang kita anggapkan memang dia berminat lah. Betul. Memang dia dah ke arah yang tu. Itu yang kita nak cuba highlightkan kepada yang pemohon-pemohon tu lah. Yelah, kita kalau ada lah yang lepaskan peluang tu, Tuan Asmira, kita nak juga tembual kan. Yang mana macam mana? Kalau mereka yang lepaskan peluang tu kan, kita nak juga interview dia. Nak tahu sebab apa kan. Sebab ini peluang yang jarang-jarang Betul. kita dapat lah kan dekat IPT ni. Especially bersama dengan TLDM. Tapi saya dimaklumkan juga ada kuota Tuan Asmira. Setiap kali pengambilan tu. Kota ni saya sebenarnya itu yang dimaklumkan lah. Okay? Kita bukan kota sasaran kita. Sasaran kita ingin mencapai ada berapa dah tu 200 lah sasaran kita. 200. Maknanya 200 tu kita dah tahu maknanya program ni memang berjaya. Okay, kita memang dah ke arah untuk modal insan tadi lah, dah tercapai objektif untuk modal insan teknikal tadi tu. Mungkin saya tak tahulah akan datang mungkin perancangan TLDM mungkin akan menambah ke, kita tengoklah.
dari segi ni balik. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? Dengan kerjasama TLDM. Betul. As a kita start. nampak. Ya, betul. Tak sasaran. Ida itu baru di PSA kan. Mungkin lepas ni TLDM akan ke Sebab lain kan. betul. PSA Mungkin ni dia jadi kat dengan laut Datuk. Okay. Mana tahu kan insyaAllah. Ya. Baik, bila dah masuk, dah contoh di semester 5, semester 6 kan, tak pula menamatkan pengajian tu. Adakah sebarang denda ke penalti ke? Tuan Asmira yang berjawab. Okey, sebarang denda dengan penalti tak ada lah. Sebab kita pun tak ada bond ataupun yang macam Datuk cerita tadi kan. Kita tak ada apa-apa. Cuma orang akan cakap, seperti saya kata tadi lah, bila dia tak masuk tu, dia dapat pengalaman je lah, pengetahuan tentang tu. Mungkin kalau dia kata, saya bukan apa, kalau bila dia memang satu kerugian. Tapi kalau dah masuk tu, sekurang-kurangnya jadi macam saya lah, sebagai simpanan. Mana sekurang-kurangnya ada jugalah sumbangan yang kita berikan dalam sektor, dalam agensi dan TLDM tu sendiri lah. Suara PSS kan? Ya, PSS, Pasukan Simpanan Sukarela. Okey, sebenarnya kita dah berada di penghujung segmen kita lah, Datuk. Kita faham Datuk kesetukan masa kan, agak sibuk dengan jadual Datuk yang padat lah. So kita nak tahu juga harapan Datuk lah sebab mewakili TLDM kan, terhadap inisiatif Naval Tech at PSA ni Datuk. Sedikit Datuk. Okey, kita harap program rintis kita yang pertama ni membuahkan hasil di mana sebahagian daripada pelatih plus ni yang berminat boleh memasuki perkhidmatan TLDM dengan jayanya supaya kita memastikan keupayaan technician kita berterusan untuk mendukung pertahanan negara. Wow, kita welcome semua. Okey. Kita kata apa? Goosebump pula kita dengar kan. Jadi Tuan Asmira sedikit. Tadi kita dah panjang lebar sembang kan. Mungkin adik-adik kat luar tu nak tahu sebenarnya dekat mana nak mohon ni Tuan Asmira. Kita dah cerita dah segala ni lah. Okey. Tahun ni dalam kata batch SPM 08 kan, yang akan keluar result mungkin tak lama lagi tu. Boleh memohon untuk program ni dalam sistem UPU online. Di mana kalau kita login dalam UPU online tu, kita akan type lah yang diploma yang saya nyatakan tadi. Contohnya dia katakanlah diploma kejuruteraan elektronik. Kawalan. Bila dia type kat situ, dia akan keluar lah mungkin mana-mana politeknik yang menawarkan tu. Cuba cari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Ada 2 kat situ. Satu saya kata aliran yang biasa tu dengan ni. Ambil yang ada dengan kerjasama TLDM. Kena klik yang tu. Kalau ambil dekat diploma kejuruteraan elektronik kawalan dalam politeknik yang sama, tapi tak ada dalam kurungan TLDM tu, dia maknanya aliran yang biasa, bukan dalam program Naval Tech. Naval Tech tu itu antara tips dia lah kan, memohon kan. Dan pastikan jadi pemohon orang kata permohonan nombor 1 lah kan. Betul. Pertama. Betul, jadikan nombor 1. Kalau betul-betul minat. Biasanya dia orang akan fikir sebab tempoh untuk UPU tu lama, dia dah fikir banyak-banyak kan. Mungkin dia dah tanya, dia dah survey kan. Jadi kalau nak lihat ni, banyak website dalam TLDM sendiri pun kita boleh lihat. Macam mana apa dia perancangan, dia punya strategi apa semua. Kita boleh tahu lah, orang kata kena kenal dulu baru cinta lah kot. Itu. Okey, mungkin ada yang tanya kan, macam nak tahu Politeknik program tu ditawarkan di Politeknik mana kan. Sebenarnya dekat dalam sistem UPU online tu ada tulis pusat latihan, betul tak Tuan Asmira? Saya sebenarnya saya tak boleh login dalam UPU online, tapi saya difahamkan dekat situ memang ada program kerjasama TLDM tu. Ada dalam kurungan. Ada diploma kejuruteraan mekanikal contoh, dalam kurungan tu dengan kerjasama TLDM. Mana ada TLDM tu rasanya tak ada dah program lain dalam UPU tu. Yang ni ialah memang kita ni first kita buat, memang yang ni adalah TLDM. Rasa tak ada confuse kot. Bersama dengan PSA. PSA betul. Yang penting politeknik tu kena betul lah kan. Betul. PSA lah pilihan bidang-bidang tersebut. Baik, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Laksamana Muda Datuk Insinyur Teknologi Haji Muhammad Syaiful Adli Chong bin Abdullah, merupakan Ketua Jurutera Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, dan juga daripada Komander Teknologi Asmira bin Ashari, merupakan PSS TLDM dan juga pensyarah Jabatan Kejuruteraan di PSA. Terima kasih ke set kami pada hari ini. Saya sangat berharap Datuk dapatlah meluangkan masa lagi kan bersama kami di set
podcast Sembang Santai. Suatu hari nanti Datuk, mungkin Datuk datang nak bagi tahu, okey kami dah banyak politeknik dah ni. Kami tawarkan program Naval Tech ni kan. Mesti kepada Tuan Azmiran lah. Sudi datang ke HQ kan daripada politeknik di Shah Alam. Walaupun pagi-pagi ni orang kata apa ni, aliran trafik tu lah kan. Tapi masih lagi lah. Tenang kot, tenang sikit kot. Tenang sikit. Tenang sikit. Okey, alhamdulillah kami berlega lah dengar macam tu. Niat tu baik. Baik, insyaAllah. Baik, kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain segmen bersama dengan topik-topik yang menarik juga. Jangan lupa subscribe YouTube Politisi Official dan juga di semua platform media sosial Politisi Official. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.